dan salam sejahtera. Selamat datang ke Berita Semasa Dagang TV. Saya Nurain Syuhada binti Muhammad Hussein dan saya Fatirun Nadira binti Saleh. Siaran dimulakan dengan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh warga Kolej Vocational Perdagangan serta selamat kembali ke sesi persekolahan tahun 2026 kepada semua pelajar dan warga kolej. Mudah-mudahan dengan kehadiran tahun 2026 yang disambut bersama azam baharu dan semangat baharu, para pelajar dapat melangkah masuk ke lembaran tahun ini dengan lebih berkeyakinan untuk menimba ilmu serta mengejar cita-cita. Tahun 2025 ditinggalkan dengan pelbagai pengalaman berharga, manakala tahun 2026 dibuka sebagai lembaran baharu untuk terus melangkah lebih jauh ke arah kecemerlangan akademik dan pembentukan sastia diri. Berita dimulakan dengan program amalan Kolej Penyayang yang mengalu-alukan kehadiran warga dagang. Program ini telah berlangsung pada 12 dan 15 Januari 2026 bertempat di pintu masuk Kolej Vocational Perdagangan. Program anjuran Unit Psikologi dan Kerjaya dengan kerjasama pembimbing rakan sebaya ini dilaksanakan bagi mewujudkan suasana mesra serta memberi sokongan awal kepada pelajar yang memulakan sesi persekolahan baharu. Melalui program ini, barisan kaunselor yang diketuai oleh Puan Nur Laili binti Sarif bersama ahli pembimbing rakan sebaya menyambut ketibaan warga dagang dengan penuh mesra. Turut memeriahkan suasana ialah pemberian buah tangan kepada individu bertuah yang hadir. Penghargaan turut dirakamkan kepada barisan pengurusan kolej, pensyarah dan semua pihak yang membantu menjayakan program ini. Beralih ke laporan seterusnya, pendaftaran kursus Diploma Semester 2 Sesi 2 2025 beserta Taklimat Jabatan Penilaian dan Pentaksiran telah berjaya dilaksanakan. Program anjuran sektor akademik ini telah berlangsung pada 12 Januari 2026 bermula jam 8.30 pagi bertempat di Dewan Dagang. Pendaftaran dan taklimat ini bertujuan memastikan para pelajar mendapat pendedahan jelas berkaitan struktur pentaksiran, penilaian serta keperluan akademik bagi semester semasa. Sementara itu, pendaftaran pelajar SVM tahun 1 telah diadakan pada 13 Januari 2026, hari Selasa bermula jam 8.30 pagi hingga 1 petang. Pendaftaran ini berlangsung di Dewan Dagang serta Kolej Kediaman Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru, melibatkan semua pelajar SVM tahun 1 yang layak. Antara objektif utama penganjuran pendaftaran ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar aliran arus perdana menjadi warga dagang di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara ibu bapa dan warga kolej. Sesi pendaftaran dimulakan dengan taklimat kepada ibu bapa pelajar baharu yang telah disampaikan oleh Puan Hajah Asfarina binti Abbas, pengarah Kolej Vocational Perdagangan. Selepas itu, para pelajar dan ibu bapa meneruskan pendaftaran kelas mengikut program, diikuti pendaftaran asrama bagi pelajar yang menetap di kolej serta urusan pembelian keperluan di koperasi. Setelah selesai, para pelajar asrama mula mengemas dam masing-masing sebagai persediaan untuk memulakan sesi pembelajaran. Seterusnya, BPP Food Festival 2026 telah dianjurkan pada 13 Januari 2026 hari Selasa bertempat di Bilik Bizhab dan sekitar Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru. Program ini telah dianjurkan oleh pelajar semester 4 Diploma Pengurusan Perniagaan Jabatan Perniagaan sebagai sebahagian daripada penilaian berterusan kursus DBF 4033 Projek Perniagaan. Program yang berlangsung dari 8 pagi hingga 1 tengah hari ini dibimbing oleh Puan Faizun binti Baso Sultan Bakri dan Puan Farha binti Jaafar serta melibatkan pelajar 2 DBF sesi 2025-2026. Antara objektif utama penganjuran program ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar tahun akhir mengaplikasikan ilmu keusahawanan melalui aktiviti jualan berbentuk karnival. Selain itu, program ini turut bertujuan membina keyakinan serta kemahiran pelajar dalam membuat keputusan kewangan di samping membentuk pemahaman asas pengurusan kewangan dalam urusan jual beli. Sepanjang program berlangsung, para pelajar telah menjalankan jualan makanan dan minuman di gerai yang disediakan serta menjaja di sekitar kawasan kolej. Para pelanggan terdiri daripada warga kolej serta ibu bapa yang hadir mendaftarkan anak-anak ke Kolej Vocational Perdagangan. Selain aktiviti jualan, turut diadakan kempen bijak berbelanja di mana pelanggan menulis tip perbelanjaan, berhemah dan berpeluang menyertai cabutan bertuah. Program ini turut diserikan dengan pertandingan jejak wang BPP Food Festival khas untuk pelajar program pengurusan perniagaan yang memberi pendedahan praktikal terhadap konsep pengurusan kewangan. Secara keseluruhannya, penganjuran BPP Food Festival 2026 telah berjalan dengan lancar hasil kerjasama erat antara pensyarah dan pelajar. Program ini berjaya mencapai objektif yang ditetapkan serta memberi pengalaman bermakna kepada pelajar dalam mengurus aktiviti perniagaan sebenar. Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan kepada pihak pengurusan kolej, Jabatan Perniagaan serta semua pihak yang terlibat.
Seterusnya, Kolej Vokasional Perdagangan telah menerima lawatan pemantauan minggu pertama persekolahan oleh Jemaah Nazir Negeri Puan Nur Hidayah binti Yahya. Lawatan ini telah diadakan pada 15 Januari 2026 bermula jam 7.15 pagi hingga 4 petang. Bertujuan memastikan pengurusan dan pengoperasian minggu pertama persekolahan berjalan lancar. Selain itu, lawatan ini turut bertujuan untuk memantau pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta menilai persekitaran kolej secara menyeluruh. Pemantauan bermula seawal jam 7.15 pagi di pintu pagar kolej sebelum diteruskan dengan lawatan ke sekitar kawasan asrama pelajar. Puan Nur Hidayah turut berada di Dewan Dagang bagi meninjau pelaksanaan aktiviti orientasi pelajar tahun 1 yang baru mendaftar. Lawatan seterusnya melibatkan tinjauan ke makmal-makmal komputer, bilik-bilik darjah, bilik hybrid, bilik guru, bilik kaunseling, pusat sumber kolej serta bilik peperiksaan. Beliau juga turut membuat tinjauan terhadap pelajar-pelajar SVM serta pensyarah-pensyarah bagi menilai suasana pembelajaran dan tahap kesiapsiagaan warga kolej. Secara keseluruhannya, dapatan daripada pihak Jemaah Nazir Negeri mendapati bahawa pengurusan dan pengoperasian Kolej Vokasional Perdagangan berada pada tahap yang terbaik selaras dengan standard yang ditetapkan. Beliau juga memberi pujian yang tinggi dan ucapan tahniah kepada Puan Pengarah, Puan Hajah Asfarina binti Abbas kerana berjaya mengetuai pentadbiran kolej dengan berkesan. Tahniah kami ucapkan. Keseluruhan program dan aktiviti yang dijalankan pada awal sesi persekolahan ini mencerminkan komitmen tinggi warga KV Perdagangan dalam memastikan kebajikan dan kecemerlangan pelajar sentiasa menjadi keutamaan. Seiring azam tahun baru 2026, marilah kita terus melangkah ke hadapan dengan disiplin, kesungguhan dan semangat juang yang tinggi demi mencapai kejayaan bersama. Saya Nurain Syuhada binti Muhammad Hussein Dan saya Fatinun Nadira binti Saleh. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat maju jaya dan teruskan kecemerlangan. Salam dagang di hati.